Kita tengok Vimeo yang dekat atas ni ya. Sebelah My Wallet ni, klik pada Vimeo di atas. Okey, boleh pilih. Contoh saya pilih Semenanjung. Klik butang next. Okey, dekat sini contohlah. Saya ada ejen baru nak daftar. Ejen tu dia kata saya nak semua produk yang ada dekat Vimeo. Okey, yang Volten keluarkan. Jadi sekarang ni yang ada yang available ada 8. Jadi contohlah dia nak semua, kita pilih semua. Satu, dua, okey, tiga, empat, ya, lima, enam, tujuh, lapan. Dah ada 8 dah. Terus kita boleh tengok dekat kad kita dia tulis 8. Klik dekat sana, dah ada semua dah ni. Okey, dah ada semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Klik check out. Okey, pilih delivery. Contoh dekat sini, saya nak pilih delivery pula. Hantar ke Semenanjung. Daripada HQ. Dia tak ada pilihan lah. Ya, yang ni daripada HQ. Klik butang next. Okey, dia akan keluar balik kita punya kad ni. Okey, dia akan tulis berapa harga total 679 Sposin. CV dia berapa? 302.11. Kalau CV dia lebih daripada 250, automatik yang didaftarkan ni jadi package basic. Kalau bawah daripada 250, dia akan jadi package starter. Okey? So dekat sini, nampak? Kalau kita dah pilih, dapat di bahagian shipping fee ni ya. Kalau kita beli lebih daripada 250 CV, shipping fee dia free. Okey? Contohlah sekarang ni, tiba-tiba pula dia kata tak naklah Vibroten. Okey, dia buang Vibroten satu. Delete, yes. Okey, kemudian dia kata VMAX pun saya tak nak. Buang juga VMAX satu. Okey, dah dua. Yang ada tinggal 6. So kita tengok balik dekat sini. Total 44160 sen. CV dia 197. Tak cukup 250. Maka dia akan jadi package starter. Dan disebabkan dia tidak cukup 250, dia ada shipping fee. Ya, shipping fee dia RM7 setiap sekilo kalau tak silap. Setiap kilo. Jadi dekat sini total weight dia 2.8 kilo. Maka 7 kali 3, RM21 shipping fee. Jadi total 462.60. Okey, dan package dia adalah starter. Tiba-tiba, tak naklah starter. Sikit lagi je tu nak cukup kan? Contoh, tambah lagi satu kapsul. 239. Tak cukup lagi. Tambah lagi satu V-Cafe. 260. Okey, lulus. Lebih daripada 250 akan jadi package basic. So, kita tengok bahagian delivery, automatic, free. Zero. Okey, sebab dah lebih 250. Okey, faham ya? Jelas ya? Okey, itu cara dia. Kemudian, klik butang submit. Okey, kita masukkanlah semua nama untuk kita nak post, nombor telefon, ya, alamat, ya, negeri mana, Kajang, mana postcode. Okey, klik next. Dekat sini barulah dia tanya. Nampak? Vmall yang dekat atas, dia boleh daftar baru, dia boleh upgrade, dia boleh buka sub account. Okey, contoh yang saya buat tadi tu, saya bukan nak daftar baru, saya nak upgrade. Klik butang upgrade. Saya nak upgrade account 1. Klik butang untuk account 1. Sekarang account 1 dah 1500. Tadi kita daftar berapa? 260 CV kan? Jadi nanti dia akan tambah lagi 260. Jadi nanti CV kita jadi 1760. Ya. Klik saja submit. Ya, dia akan tanya betul tak? Nampak tak? Total CV 260. Ya. Masih lagi super sebab belum cukup 2500 untuk premium. Okey? Kalau betul, yes.